Not tryna be in there, not tryna be cool. Kat USA, Peter Parker? Is that Peter Parker? Dream Journey. Oh. Okay, cuci pinggan. Okay. Oh, ni yang kita lakukan setiap hari lah, macam tu. Makan tidur. Asal aku meniarap? Dream pills. If so called this sauce. Dream pill tidur. Dream pil apa ni? Pil dada ke? Ketenangan. Apa ni? Oh. Pinggan pecah. You are fired. Oh, kena buang kerja. Sedih ni hidup. Boleh jalan. Okay. I just got fired. I'm too dizzy to think about it. All I want is to go home. Okay. So, kita tak tahulah. Maybe kita ada ambil pil yang macam dadah ke apa ke, sampai buat hidup kita macam tergendala, sampai kena buang kerja, kena apa. Okay guys, sebagai korang, janganlah ambil pil Peter Parker. Jadi kita gerak ke rumah ya. Rumah kita. Okay, alright. Open the door. What? Apa jadi dengan rumah kita guys? I think I just go to sleep. Weh, rumah kita dah tak ada barang. Oh, ada. Ada meja lah. Ada meja. Okay lah lagi lah. Ni? Ni bilik kita. Ui, sempat gym bilik kita ada gym weh. Mesti badan kita berotot. Ya. Ada orang ketuk pintu. Okay, ada orang ketuk pintu. Siapa tu? Oh, ada barang. Is the package I order. Okay, ada barang. Kau ni beli lagi 2 pil ni. Jangan tu. Weh, jangan tu makan pil ni. Wait. No. You can do this. Oh my. Ya Allah. So this is the first dream. Hui. Dia makan pil terus ke alam lain tu. Alam apa ni? Sekejap. Kat mana ni? Oh. Activate whatever you are looking at, your brain can change. Huh? What? Okay. Pintu tutup. Okay. Illusion. Maybe sana tu tak ada jalan. Aku je ilusi. Okay. Ilusi. Illusional. Okay, yang ni mesti tukar jalan lagi. Nampak tu jalan bertukar. Okay. Ush. Okay. Alright. Ni apa ni? Cantik lah. Kalau lah ada. Tak bolehnya. Wow. Computer left in these buildings. Total computer remaining. Jangan jatuh tu.
quadrant to location. Okay. Oh, wow! Wow! Wah, cantik dah. Ui, ini macam vibe ketenangan heaven. Bukan heaven lah. Pil ni macam buat dia hayal tu. Pergi ke tempat sesuatu yang baharu. Ni terjun. Jangan terjun. Okay. Betul ke sini? In this building 4 total komputer. Okay, ada 4 komputer kat dalam ni. Wah. Tenangnya. Okay. Nice. Okay, ni baru satu komputer. Okay, bila kita tekan komputer ni akan berubah semua. I look around to find as much computer as I can. Maybe then I leave. Okay, kena cari komputer lah. But why will I ever want to leave? Dia tak nak leave ke? Dia tak nak keluar dari tempat ni. Sebab apa? Sebab dunia dia kena fired, kena apa kan? Macam mana? Dia dah tiba tempat ni, takkanlah aku nak keluar dari tempat ni. Tempat ni dah aman kot. Jangan guys. Jangan makan pil-pil apa-apa hayalan tak baik tak baik untuk kesihatan dia. Ush, ada 2 jalan. Ada 2 jalan ya. Press the crouch button to cross. Okay, crouch. Sama je ke jalan dia? Tak sama. Okay, jalan ni kumpau Jalan ni tak ada apa-apa. Pergi sana pula. Tengok bawah ni. Ada tak laptop? Laptop pula komputer. Tak ada komputer lah sini. Macam mana jalan? Komputer tak ada kat sini. Mana komputer? Ya Allah, ilus. Hah? Sekejap. Kita rasa tadi tak ada jalan kot. Macam mana tiba-tiba boleh ada? Illusion. Wow, okay. I like that. Okay, sama jalan with illusion tu. Okay, sini sini. Okay. Dah 4 kan? So balik lah kan? Dah 4 dah. Okay. So dah tak ada. Please wait. Boleh ni ke? Masuk je ke? Okay. Tempat baru. Satu je. Alah, satu je komputer kau bagi. Okay. Satu kat sini. Okay. Ada orang lah. Apa tu? Asal dia mati? Mati. Come and think. Seram. Ada orang dia mati. Jangan. Next level. Easy-nya game ni. Relax. Ini tempat baru. Museum. Please proceed left. Ni kanan. Sorry. 13. Okay, 13. Okay, satu. Pintu apa yang terbuka? Kena keluar? Betul, kena keluar. Okay. Panjang. Wish. Eat. Are you sure eat? Kita jangan eat dulu Takut dapat ending lain-lain
Kita tekan ni dulu. I wonder what happened. I get all of the computer. I don't know. Maybe kita akan terbangun balik. Rasanya. Ni kita makan pil Kita makan pil terus masuk alam lain Dah cakap jangan makan pil. Degil. Nak juga pil tu. Kan nak masuk alam lain. Sorry. Sabar. Belum puasa ni. Yeah. Relax and steady. Macam ni. Okay. Pusing-pusing lah weh. Sakit kepala. Sebelah sana. Dalam ni kot. Alright. Betul. Itulah sehari je tenang. Lepas tu nak survive macam mana. Tak ada makanan, tak ada apa. Tempat memang besar. Game ni memang ni doh, sesuai untuk orang nak hafal map. Siapa nak senang hafal map main game ni doh. Pusing-pusing jalan dia sama je. Okay, sana Okay, sabar jap. Tekan ni dulu. This road has been relaxing, but I am ready to explore in a new place. Hidu, place ni sangat relax. Kenapa kita nak tukar place? Aduh, kena explore lain place pula. Ni dah berapa? Aku tak kira lah berapa aku ni. Sini? Alright. Sini. Ni last kot, ni last. Betul. Dah cakap. Matematik ke? Ush. Tadi kita kat heaven, sekarang kita di badut. Badut creepy. Sorry. Okay, sorry. Sekarang kat mana ya? End of the year appreciation. She is cool. She gave us good goldfish. Also, apa tu? You guys, apa benda? Tak tahu. Wow. Square, circle. Tadika doh. Tapi kenapa macam seram Tadika dia? Tak boleh masuk ni. Kena ada card kan, betul tak? Boleh lah. Apa function ni? Apa function sediakan ni? Asyik early in the morning. Alright. Seram. Sana tu tambah sini juga ke? Okay, betul. Ini dah macam bedroom weh. Apa dia dah? Tak boleh lock. Lock juga. Okay. You are safe here. Tak nak. Aku tak nak duduk tempat ni. I don't like them. Cool, stay longer. Maybe there's something in the cafeteria. Kejap. Boleh buka tak? Kena check satu-satu pintu ni. Mana tahu boleh buka kan? Tak boleh buka Pintu semua kunci What we offer fish? Wonder? Dream elementary. Happy 2015. Hey, dah 2026 dah. Jangan lupa tap screen Mel. Cukup 10k Mel. Oh, ni cafeteria. Wow. Tapi kita tak pergi sebelah sana. Something in here will make time move forward so school will start. School will start? Serious? 4 pagi 4 pagi rasanya. Jam. Macam ni. Okay. Pukul 8. Pukul 8.15. Pagi. Seem to have started now. I best head back to the classroom.
kita jadi belajar ke? Oh tadi tu malam. Ni siang. Okay, I have to go to school. Nah, kelas kita mana? Oh ni tak. Oh ni bedroom ke? Oh. Hui. Ni tandas lelaki kenapa tak nampak muka aku? Muka aku lawa. Asal cermin ni tutup. Hai, ni tandas lelaki ke perempuan? Dia pun macam terbuka macam ni tu. Ini apa tu? Terbuka macam ni tu bedroom dia. Kau bayangkan budak-budak baru keluar kan? Keluar. Lepas tu jalan-jalan. Ui, bau tu. Benda bau. Oh, okay. Tak, Kiss. Legit. Ingat benda ni. Ya Allah, ingatkan jump scare tau tak? Siut betul lah benda lah ni. Ya Allah, hai kelas start. Sakit je. Oh, Missy ni yang terkejutkan aku tadi. Kau ngajar betul. Kau ngajar Move on. Cikgu. Kak cakap apa cikgu? Tadi dah lah cikgu terkejutkan saya. Walaupun gambar je kan cikgu. Tapi sekarang ni cikgu lagi terkejut cikgu. Kenapa mata je cikgu? Tak apa. Cikgu ni care kat kita. Jadi kita okey je lah. Okey lah. What's your name? I don't know how to answer. What does your name stand for? What this school called? What does the C in my name stand for? It stands for crazy. It stands for Huh? Scared you're very Or just call me C. Crazy. Memang gila cikgu, memang gila. Kidding, okay. Around the world. Okay, culture has traditional. Betul culture. Languages, beliefs, and what's this? You have something to say? No, cikgu tak ada. Saya tak ada apa-apa nak cakap lah. Betul lah. Saya nak membesar dan explore seluruh dunia. Make sure to send me your photo of your travels. Cikgu, kalau nak tengok foto saya, cikgu pergi Instagram, nampak banyak foto saya kat situ, cikgu like. Cikgu like, cikgu komen. Saya tak nak send macam tu je. Tak nak. No. Is it recess already? Time flies so quick. It is recess already. Time flies so quick. So bayar sekarang. Saya suka nak ambil foto kita tanpa bayar. Okay. Kita boleh pergi mana-mana. Oh, sekejap je lah Dah rehat. Kejap je belajar. I don't want to go outside and play with the others, but I'm probably not allowed to be indoor. I can then another adult see me. Okay, sekarang waktu rehat kan. Jadi kita ni kita chill lah. Oh, change the clock tu. Okay, kita kena apa benda tu? Huh? Aduh, ada benda. Alah, aku Dia datang. Aku dengar dia datang. Sabar.
Atas tu. Lari bodoh. Astaghfirullahaladzim. Lari, oi. Apa yang lambat sangat lari, oi? Belah lah kau. Asal datang lagi. Semua. Kalau ada macam blur-blur tu, dia nak dekat dah Kif. Okay, nak dekat dah. Dia dekat dengan kita Alright, relax. Bukan kat sini ke? Alah, kat sana ke? Siut lah. Lari. Tak masuk kan? Tak masuk. Masuk ke? Masuk pun! Sorry. Tak buat lagi kau. Dekat sini. Jap. Dia dekat. Trust issue Aduh, dia ni. Pergilah. Tak payahlah. Okay, dia dah pergi. Jangan datang. Oh, sini pun ada lah. Cepat. Okay. Hey. Okay, dia pergi sana Macam mana nak buka jam yang kat sana tu? Banyak jam tu. Okay, dia pergi sana. 5 cepat. 5. Okay, nice. Dia datang sini sebab bunyi dia akan datang sini. Okay, bila dia datang sini, kita pergi sana. Alah, tapi kena sembunyi Please, bismillah. Okay, dia datang sini. Belah. Okay. Dia kat sana tu. Dia camping tu kat sana. Okay. Lari dah cepat. Weh, dia kejar Tak nampak kan? Sini. Diam. Tak nampak. Jangan. Nampak ke? Belah. Okay, dia pergi sana. Kita pergi sini Dia pergi sana, kita pergi sini. Jangan nampak. Okay. Alright. Sabar. Relax. Okay. Atas. 25. Bismillah. Welcome back, class. It's the last hour of the day. Cikgu ni kan. Orang kena nak tangkap dengan Slenderman apa benda tu. Dia duk hilang. Mana tadi kata-kata cikgu yang apa? Yang cikgu selalu ada dengan saya. Mana? Cikgu tipu saya ke cikgu? Selama ni cikgu tadi baru cakap cikgu sentiasa dengan saya. Tapi mana sekarang cikgu? Last activity. For our last activity. Okay. Draw
Bebek drawing. Alah, drawing lah. Artist or not, Usually je cikgu hanya mampu tengok murid kena jatuh lah. you create Honest to stop you from... myself. So if you ask for help, your son in the top right corner. Gelak-gelak pula. I remember drawing so much back then. Wow. Weh. Kita dalam lukisan. Weh, nice doh. Kita dalam lukisan. Weh, nice game ni. Tapi tadi kena kejar tak nice. For school and at home. Cantik weh. Ni cikgu dengan ni cikgu dengan saya ke cikgu? Oh, kita berdua cikgu pegang tangan. Tapi mana cikgu time saya susah? Mana cikgu? Cikgu memang saya ada, tapi tadi saya kena kejar cikgu. Cikgu tak ada tu tak? Panas ni. What? Wow. Nice tu. Lah, tak nak. Tak nak masuk sini. Tak nak lah. Benda ni bedroom ke apa ni? Masuk lah, tak nak. Pintu. Bedroom tu lah, masuk bedroom tu. Dah cantik tu tadi. Asal nampak macam ada step macam ada orang kejar. Okay, belah kanan kita dah check. Kita pergi belah kiri pula. Macam dah pusing semua tempat. Sama je. Mana? Apa benda? Apa? Benda weh. Kenapa dia bagi pintu kat sini ya? Cep. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau sabarkanlah aku ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Kau sabarkanlah aku main game ni ya Allah. Cari depan ni je. Dah kata kat situ. Kau tak kata. Lupa ke dinding rasa ke. Itulah siup. Ni mesti lubang ni. Tak boleh masuk ni. Mati ni. Tapi nice tu. Cantik weh. Ni kena masuk mati. Percaya lah. Ya masuk Cari kat depan. Cikgu ni ada lagi. Cikgu, hello. No, it's already there. Okay, saya nak balik rumah. Care apa? Cikgu jangan care sangat. Tadi saya lari sorang-sorang. Cikgu mana? Sorry. Emosi sikit cikgu. Okay. Tak nak dengan Slender Man tu lagi. Tolonglah. Balik rumah pun masalah lah. Apa itu? Ramainya. Jangan berak. Kau dah berak pula. Ramai tumpang lalu. Mati tak ni?
Tempat lalu. Tempat lalu. You not funny. Hey! Tak boleh kena dia Banyak sangat tu. Macam mana aku nak pergi. Saya nak lalu sebenarnya. Saya nak you weird. Hey. Aku tak nak kawan dengan kau pun ya. Belah lah. Aku tak nak kawan dengan kau lah. Belah. Allah. Oh, tak kena. Tak kena. Aku tak nak jumpa kau tau. Kau yang nak jumpa aku. Macam mana? Okay, maybe kena ikut je diorang jalan. Dekat sangat dengan kau ni. Takut. Okay. Keluar. It's locked pula. Asal aku nak keluar mana tu? Why did you never play with your friend? Kenapa? Dosh. Gimana lagi? Palu. Dosh. Okay. Tempat ni kan panas aku chop. Nak part tu kan? Jangan lupa like and comment. Tunggu to the next part 2.